Kalau ingat lagi, 4 bulan lepas saya ke Mesir untuk mengadakan perundingan dengan Presiden Universiti Al-Azhar. Kita lihat footage ini. نحن نهدف إلى استثناء إرسال الطلاب الماليزيين في مجال الطب للدراسة في جامعة الأزهر. نحن نتمنى جامعة الأزهر تخفيضا على رسوم الدراسة لطلاب الماليزيين من قبل المارا في مجال الطب وطب الأسنان والصيدلة. Alhamdulillah, hari ini saya mendapat berita yang cukup menggembirakan apabila Presiden Universiti Al-Azhar dan Syekhul Azhar telah pun menyatakan persetujuan untuk menawarkan diskaun yang begitu besar daripada 150,000 kepada hanya 85,000 sahaja yuran pengajian bagi bidang perubatan dan pergigian untuk tempoh 5 tahun di Universiti Al-Azhar. Ini suatu berita yang amat memberangsangkan. Sudah tentu kami di peringkat MARA akan menyediakan kertas bagi diangkat oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi untuk dibawa ke mesyuarat Majlis Jemaah Menteri. Mudah-mudahan kita akan mendapat kelulusan dan dipermudahkan oleh Allah SWT untuk kita menaja pelajar-pelajar ke Universiti Al-Azhar dalam bidang perubatan dan pendidikan. InsyaAllah kita doakan agar usaha ini diberkati dan dipermudahkan oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.